kita menyaksikan kebangkitan di Malaysia dalam PRU yang ke-15 apabila generasi muda memberi sokongan kepada PAS. Sokongan yang sangat menarik, sehingga sebahagian daripada UMNO bersama dengan kita, sebahagian bersatu bersama dengan kita, dan orang Melayu bersama dengan kita, walaupun segelintir orang bukan Islam bersama dengan kita. Tapi kita menjadi parti yang mendapat undi yang paling besar dalam pilihan raya. Undi yang paling besar dalam pilihan raya, dan menawan 4 buah negeri dan ahli parlimen yang paling besar jumlahnya, walaupun tak mampu tubuh kerajaan. Ini satu pencapaian. Hari ini berita terkini, Jordan pula menang. Kumpulan Jabah Amal, parti Islam di Jordan, telah mendapat kemenangan terbesar di Jordan. Dan kita tak tahu ucap tahniah kepada mereka. Mereka dapat kursi yang paling banyak kerana semua parti-parti politik, walaupun tak cukup untuk tubuh kerajaan. Ini satu kejayaan. Sebelumnya Kuwait, kumpulan Islam dah menang, tapi digantung keputusan pilihan raya. Inilah malangnya gerakan Islam masih menghadapi perjalanan yang penuh dengan ujian. Apa yang penting ialah keyakinan kita bahawa Islam tetap dijanji oleh Allah untuk mencapai kemenangan. Dengan sebab itu, kita menasihatkan orang-orang Islam di Malaysia ini, khususnya rakan-rakan kita yang masih bersekongkol dengan kerajaan-kerajaan yang tak ada keupayaan. Kerajaan yang tak ada keupayaan. Walaupun duduk dalam kerajaan, orang Islam dan kerajaan tu tak ada keupayaan. Islam tak ada daulat. Islam tak ada kehebatan. Sehingga kita saksikan berlakunya isu-isu yang sangat mendukacitakan. Isu-isu orang bukan Islam berani bercakap. Attack Islam. Berani bercakap. Menyentuh perkara orang Islam. Yang mutaakhir ialah isu murtad. Isu halal dan haram. Ini hak orang Islam. Diganggu. Padahal ini ada hak orang Islam. Orang Islam ada hak untuk menentukan halal dan haram. Halal dan haram ni penting bagi orang Islam untuk jaga roh dia, jaga diri dia, jaga iman dia, jaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Ini tak ada kena-mena orang bukan Islam. Maka adalah menjadi satu kebijaksanaan. Di mana Sayyidina Uthman kata, indallaha yaz'u bil sultan ma la yaz'u bil Quran. Allah Ta'ala mengizinkan pihak berkuasa untuk membuat sesuatu keputusan apa yang tak ada dalam Quran. Ini ialah saddun lidzari'ah, untuk menolak orang Islam jatuh ke dalam yang haram. Maka dia buat peraturan-peraturan yang berkuasa. Itu pun kuasanya bukan besar sangat. Itu pun disentuh dan dicabar oleh bukan Islam. Ini sangat mendukacitakan. Dan Allah Ta'ala menyebut, wala yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Ta'ala tidak mengizinkan sekali-kali orang Islam memberi jalan pada orang bukan Islam untuk campur urusan orang Islam. Ini campur urusan orang Islam. Alhamdulillah pemuda-pemuda kita buat proses, buat bantahan. Itu satu tindakan yang sangat proaktif. Yang tu kita lakukan lagi. Dan jangan biar muka. Walaupun kita bukan parti kerajaan, belum dapat kuasa, tapi jangan beri muka. Ini menunjukkan bahawa betapa kerajaan perpaduan yang disertai oleh UMNO melalui Islam dah, yang disertai oleh PKR ada melalui Islam, oleh Amanah ada melalui Islam, tak boleh menguasai keadaan, tak berwibawa, tak mampu nak menangani rakan-rakan mereka orang bukan Islam. Sehingga orang bukan Islam naik kepala dengan betul rupa. Ini satu pendekatan yang sangat lemah, menunjukkan besar lagi kewajipan kita dalam perjuangan ini. Oleh kerana itu, marilah kita ambil langkah yang segera melalui peluang kebangkitan anak muda, generasi baru yang ingin mempertahankan Islam untuk mengganti generasi muda. Ini peranan yang sangat besar. Kita suburkan lagi kebangkitan anak-anak muda ini. Ini tanggungjawab pemuda lah dalam perkara ini. Dan kita ajak rakan-rakan kita yang Islam, termasuk bukan Islam yang tidak ekstrim, supaya bersama dengan kita. Ini bukan untuk mengongkong orang bukan Islam, tetapi untuk selamatkan, untuk selamatkan negara. Mereka juga selamat. Tegakkan Islam, semua selamat. Kalau tak tegakkan Islam, tak selamat. Kita orang Islam mesti yakin Islam adalah
penyelamat. Kerana kita menghadapi kegagalan ideologi bukan Islam. Kegagalan agama bukan Islam. Di seluruh dunia menyebabkan para ilmuwan cerdik pandai yang mengkaji berminat kepada Islam. Mengapa kita orang Islam tak ada minat pada Islam? Ini sangat mendukacitakan. Ini tanggungjawab kita. Jadi pemuda sangat besar peranannya, khususnya pengundi muda adalah pengundi yang paling cepat membuat perubahan. Apa yang penting ialah kita isikan kebangkitan pemuda ini dengan kepahaman yang betul dan supaya beristiqamah. Salah satu itulah ucapan saya dan saya akhiri dengan pantun dari Kerbau ke Janda Baik, terus ke Tumpat, turun ke Pancur, jaga diri baik-baik, jangan melompat ke kapal bocor. Takbir. Terus ke Tumpat. Takbir. Terus ke Tumpat, turun ke Pancur, makan pagi roti keramat. Mengapa melompat ke kapal bocor? Bahtera Islam paling selamat. Allahu Akbar. Tapi saya nak kasih Tan Sri Anwar Musa bersama bahtera kita. Bahtera Islam paling selamat. Itu kita harap. Mari bersama dengan bahtera Islam. Sekian, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.